Kesilapan paling biasa bagi yang baru nak mula menyimpan emas ialah beli barang kemas untuk tujuan simpanan. Ini sebenarnya satu kerugian. Harganya mahal, ada upah pembuatan dan kadar spreadnya tinggi. Boleh mencecah 25 hingga 40%. Kalau beli untuk dipakai tak ada masalah. Tapi kalau beli sebab nak jana keuntungan, barang kemas bukan pilihan yang tepat. Untuk tujuan maksimumkan keuntungan dalam simpanan emas, pilih emas 999.9 dalam bentuk gold bar atau dinar, bukan rantai gelang atau cincin. Tetapi jangan pula main beli sebarang gold bar atau dinar. Anda perlu semak beberapa kriteria penting supaya belian anda betul-betul berbaloi. Kriteria pertama adalah harga per gram. Bandingkan dengan emas pelaburan dengan harga kedai emas biasa. Emas pelaburan biasanya lebih murah 10 hingga 15% berbanding harga barang kemas. Tapi pastikan kira juga kos tambahan seperti upah cetakan, caj penghantaran supaya tahu harga sebenar yang kita bayar. Kriteria kedua ialah kadar spread. Spread ialah beza antara harga jual dan harga beli balik. Lebih rendah kadar spread, lagi cepat anda boleh untung apabila harga emas naik. Untuk pelaburan yang baik, spread mesti di bawah 10%. Ketiga, pastikan syarikat pengeluar itu mampu sediakan stok bila-bila masa. Terutamanya bila harga emas jatuh. Ramai pengeluar boleh jual bila harga tinggi, tapi bila harga emas jatuh, alasan mereka tak ada stok. Sedangkan waktu harga jatuh, itulah masa terbaik untuk kita beli emas dengan banyak. Pabigul antara pengeluar yang terbukti mampu supply tanpa had, walaupun harga tengah jatuh. Keempat, pastikan syarikat tersebut ada cawangan jual beli yang banyak. Jika anda beli atau jual balik emas kena memandu berjam-jam, itu adalah kos tersembunyi. Pabigul mempunyai cawangan di seluruh Malaysia dan juga Indonesia. Jadi, urusan beli dan jual semula lebih mudah dan cepat. Dan yang terakhir, semak syarat jual balik. Ada syarikat hanya beli balik kalau ada resit asal, sil tak rosak atau emas masih elok. Tetapi pabigul beli balik walaupun sil terbuka atau calar dengan spread tetap 6 hingga 9% bergantung kepada saiz emas tersebut. Kesimpulannya, beli emas untuk maksimumkan keuntungan jangan nilai dari satu sudut sahaja. Lihat secara keseluruhan. Harga, spread, stok, cawangan dan syarat jual balik. Itulah 5 kriteria yang membezakan antara pembeli yang bijak dengan pembeli yang menyesal. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas bersama di Pabigul, anda boleh klik ni di bio saya atau PM saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.